Hello guys, welcome back to channel Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang tak? Cepatlah. Tak ada orang ni. Dah minta maaf. So hari ni kita orang nak pergi makan. Nak pergi makan dekat mana? Tak tahu. Tak tahu. So tak tahulah hari ni buat apa. I think this is a vlog. So enjoy je lah, okay? Sebab dah lama tak buat konten. So saja nak post. Kau cekeman ke? Alah, people lah. Tunggu Ceman repair phone dia. Phone dia pecah ya. Kan Ariana kan? Phone dia pecah teruk ke? Ayung balik. Ayung baling pula. Menuduh aku. Adik nak pergi ke mall. Esok nak pergi ke mall kayung. Yelah, nak pergi M3 Mall. Nak beli apa? Nak beli nenan. Tunggu Ceman ya, dia dalam tu. Dia tak keluar-keluar lagi. Tak tahulah sama ada boleh repair ataupun tidak phone dia. Nak pergi makan mana? Pergi makan nasi. Nasi mana? Nasi goyang. Goyang mana? Goyang nada. Buat apa ni? Buat video. Video apa? Video Nana dan Ayung. Ayung tu apa? Ayung ni Ayung lah. Wawa. Wawa tu kawan Nana main gala-gala. Wawa ni Ayung ni Wawa. Kawan Nana ada nama Wawa Alah, Ayung kibu. So guys, kita dah sampai dekat Sukiya. And budak kecil ni dia makan tembikai. Makan apa tu? Tak ada, kada. So Ceman dia tengah sibuk buat dia punya daging. Ya, dia makan sushi ya. Wow, sedapnya. Sedapnya, nikmatnya. Sekarang ni guys, kita makan apa? Makan lagi guys. Esok makan. Esok nak pergi sekolah. Raya sekolah. Tak tahu lah ya guys. Esok nak pergi balik guys. Pergi raya. Ambil laju raya. You, dia pula yang jadi YouTuber you. Macam mana ni? Dia dah caras job I. You dah caras job I, Nana. Jumpa lagi kat mana? Esok kita jumpa lagi. So kita masih dekat sini. And budak ni tak tahu dia buat apa. Makan apa tu? Makan tembikai. And Ceman dia pergi ambil sushi. Sedapnya. Love, dia ambilkan untuk saya. Yang tu dari tadi santai, tak nak bercakap. Tengok tu, dah sedap. Lepas tu dia biarkan saya jaga Nana seorang-seorang. Nanti dah kahwin dia tak jaga anak. Ceman ke Ayung? Ayung. Nana gemuk ke kuyush? Debab. Lebak. Tengok ni. Habis dah. Kan? Habis dah. Tengok ibikai. Habis dah. Nana cantik ke Ayung cantik? Nana cantik, Ayung cantik. Keman tak cantik. Kemai memanglah tak cantik. Kemai lelaki. Okey. Cakap. Nak makan mana boleh cakap? Tengok tu dia bawa dek Keman lagi. Nak suruh Keman main apa tak tahu. Dia nak suruh you main apa tu? Tadi dia tak nak dengan Keman. Weh, bergerak Nana. Nana bergerak. Cepat Nana, pukul dia. Wow. Keman dapat bola. Tembak. Nana tak ada bola. You dah ada anak ke? Ya. So guys, vlog hari ni huru-hara ya. Sebab bawa Nana, budak kecil ni, kau tengok ni, tak tahu dia main apa. Nana main game apa? Main game kereta ke? Oh, dia pusing walaupun tak payah pun. Ceman memang dia dah tak heran dah I dengan Nana kalau dah jumpa game dia. Comel lah, aku geram betul lah dengan budak ni. Biarlah dia nak main. Ya Allah, dia tekan break guys tadi. Oh, dia tekan guys. Guys, saya bosan lah tunggu diorang dua ni. Tengok, diorang tak habis main lagi ya. Yang si Ceman ni tak habis-habis dengan ikan dia. Kau tengok tu, seorang-seorang. Budak kecil ni. Tengok tu dia tekan break. Ya Allah, hai. Nana.
Ceman nak main kereta. Nana nak main ke? Nak. Nana nak main tapi tak boleh. Dia kecil lagi. Dia rasa panas sebab Ceman nak main kereta. Dia kacau dah Ceman. Habislah. Nana kita tekan start. Nana pergi tekan start. Mana Nana? Nana, you pergi mana? Oh, nak simpan. Okey. Boleh ke tak you? Tembak Nana. Woi, pandainya dia tembak. So guys, vlog hari ni huru-hara. Kau tengok tu. Nana dengan Ceman asyik bergaduh je. Yuk, Nana buat Ceman. Tengok tu. Ceman nangis tu. Nana buat tu. Gas. Tunjuk sikit mana mainan Ceman beli tadi. Wow, mainan apa tu? Ambil balik. Ambil balik. So sekarang kita nak pergi mana you? Balik. Orang tak tanya dia. You? Pergi taman jap. Hantar Nana balik rumah baru kita pergi taman, baru kita pergi mandi kolam semua. Yeay! Nana tak ikutlah, Nana balik rumah dulu. Nana apa cuma hantar kat rumah dulu. Sebab tadi dia kata dia nak balik je kan. Tengok tu Nana buat keman lagi. Urut. Tak boleh lah. So you macam mana bila you ada anak nanti? Nana pun you tak boleh nak hadap. Mana ada? Macam mana you ada anak nanti? Akan menjaga bagai binatang minyak yang penuh. Binatang. Menatang. Nampak sangat dia memang bapa bukan misali. Nana keluar dengan Ceman hari ni mana best? Ayong ke Ceman? Ayong. Tapi Ceman yang belanja. Nana sayang Ceman tak? Ayang. Okay you tolong you bawa pergi polis sekejap. Nak hantar Nana. Boleh. Malah, you ni apa? Betul tak Nana? Tak payah bawa pergi polis kan? Lah ni kereta I kan nak hantar pergi polis ni. Dia degil. Nana nak pergi ke polis tak? Tak payah kan? Betul tak? Hantar. Nak. Sebab Keman bawa kereta, tak payah kan? Lari kan? Tumbuk sikit Nana. Tumbuk sikit kalau tak nak pergi. Oi, baik. Macam tu Nana dengan Keman turun kereta ni. Mana boleh Nana. Tak hantar Ayung pergi luar. Okay, Nana sayang Ayung ke Keman? Ayung. Nana pilih Keman ke Ayung? Ayung. Okay, macam tu Ayung hantar Nana pergi polis. Kenapa? Okay, Nana sayang Ayung ke Keman? Keman. Mana boleh? Okay, kalau Nana sayang Keman tak bawa pergi tempat polis kan? Apa nak buat Nana pergi tempat polis pula? Amboi tu. Biasa tu. Nana ada buat Ayung. Keman buat Ayung. Dia nak hantar Nana pergi tempat polis. Tak boleh kan Nana kan? Jomlah balik. So korang itu sajalah konten saya, Ceman dan Nana pada hari ini. Vlog memang agak huru-hara sebabnya bawa budak kecil and then dia nak bercakap, dia yang ambil mic. And then Ceman pun macam dah tak boleh go nak layan budak-budak dia tak pandai lagi. Tak apa, kita bagi masa dekat dia. Sebab tu saya bawa nak tengok dia macam mana, pandai ke tidak jaga budak-budak. Tapi okey lah, at least dia boleh mainan apa semua. Okey lah tu, approve. So kalau korang nak konten yang best lagi, korang boleh like, comment and share juga. So kita jumpa di next content. Bye.